2 seconds earlier. Sebelum berlari, okay, so Hafiz akan buat air limau. Okay, ni Hafiz dah perah limau dekat dalam ni. Ada kawan mudah kan? Nak minum tekan je. Okay, siap. Hafiz akan letak ni, okay, garam Celtic salt ni. Okay, ni garam laut. Ni bukan garam masakan biasa. Macam ni, cukup lah. Sebelum lari pun Hafiz akan ambil, okay, banyak kan? Okay, let's go. 9 seconds. Distance 5 kilometers. Average pace 5:30 per kilometer. Okay, so hidup harian Hafiz berpaksikan dekat benda yang sama je hari-hari. Makan benda yang sama, senaman yang sama, kerja yang sama, balik rumah buat benda yang sama dengan family, semua benda sama. Okay, so dia jimatkan masa dan tenaga Hafiz untuk berfikir banyak. So Hafiz dah tahu dah apa nak buat, so Hafiz just buat je. Itu adalah benda-benda yang basic kita buat juga, okay? And ada juga perkara yang dalam harian kita yang luar biasa yang kita buat juga. Itu yang kita push limit kita. Kita tetap buat perkara luar biasa macam apa bagi Hafiz. Semua orang boleh berlari, tapi adakah orang yang sambil dia berlari, dia boleh angkat telefon dan ambil video untuk share semangat dekat orang lain? Okay, satu lagi contoh, semua orang boleh buat jualan, tapi adakah orang yang sambil dia buat jualan dia sendiri, dia push lagi orang lain dan bagi ilmu dekat orang lain untuk buat jualan sama dengan dia? Okay, so mostly perkara yang luar biasa ni dia tak berpaksi dekat diri sendiri je, dia kena bagi value dan manfaat dekat orang lain, guys. Sebab ia bagi Hafiz satu meaning untuk buat lebih daripada biasa.